Honda Civic FB. Video sebelum ni saya ada tunjuk cara kita buat penukaran panel di bahagian RPM. Okey, kali ni kita akan tunjukkan cara untuk buat penukaran di bahagian speed ni. Caranya kita tanggalkan dia punya meter lens, kita tanggalkan ada cover ni, dan ini panel untuk bahagian minyak dan bahagian temperature. Kita masukkan ke dalam, kita keluarkan yang ni. Dan kita perlu buat penukaran LED. Ada 4 LED di bahagian ni, 2 di sini dan 2 lagi di sebelah sana. Kita akan letak panel yang besar tu di bahagian atas ni. Baru kita letak satu lagi cover di bahagian atas. Ini hasil lepas kita pasang dia punya meter speed dan meter RPM. Kepada sahabat-sahabat ingin kelainan pada meter Honda Civic FB, nak warna merah, boleh PM kita. Pemasangan disediakan. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.